Halo, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Vlog Abra. Kali ini kita nak review unboxing dan review dry box. Saya beli di Shopee akhirnya dapat beli juga dry box. Okey, chapter pertama unboxing dahulu ya, dry box. Jom kita unboxing. Agak gopoh yang saya buka. Buka. Ya, beratnya. Aduh, buang. Okey dia, buka dry box, buka. Hapus. Buang semuanya. Ni dia. Tada. Buang dulu semaknya. Okey, ini dia. Ni nak buka. Kita potong sini. Lajunya. Laju betul saya cakap apa benda tu. Buang. Okey, chapter 2 kita nak review dry box. Okey, sebenarnya video ni saya terbalik ni. Macam mana boleh terbalik? Terbalik. Aduh. Punyalah sighted sampai terbalik. Okey, kita test dulu buka. Aduh, span dia bau wangi betul lah, macam bau kedai. Aduh, mungkin span kunci ada 2. Ni manual punya guide ni, boleh baca battery spare macam jam tu untuk humidity sensor dan suhu. Ni saya cakap bukan charger, ni input, power input. Ni power dia lah untuk kita pasang ni, on power. Okey, tutup pun okey, semua okey. Kita test kunci, buka kunci, masuk okey, semua okey, settle, tak ada masalah. Kalau tuan nak tahu, ni model Elite ALT 20 liter yang paling basic harga murah. Bawah RM200 dah dapat yang ni. Tepuk dada, tanya selera. Saya dah merugi 1, 2, 3, 4 lens, habis kena kulat fungus. Menyesal kemudian tidak berguna lagi. Jangan lupa follow dan subscribe channel Vlog Abra. Kalau anda rasa pening nak fikir 2-3 kali tu, tak payah fikir banyak lah, beli je model ni. Jangan bazirkan beribu-ribu demi RM200 ni je. Kamera bukan murah, lens bukan murah. Jangan lupa follow dan subscribe channel Vlog Abra.